Guys, korang perasan tak? Ramai orang hari ni hidup dalam keadaan tertekan. Dan tak kurang ramai juga orang yang hidup dalam keadaan cemas. Benda ni mengingatkan saya pada satu kata-kata ahli falsafah Cina. Jika anda hidup dalam keadaan tertekan, maka anda sedang hidup di masa lalu. Jika anda hidup dalam keadaan cemas, maka anda sedang hidup di masa depan. Tapi, kalau anda hidup dalam keadaan bahagia, tenang, relax, anda sedang hidup pada masa sekarang. Ramai orang kita tengok dia tak mampu nak berdamai dengan masa silam dia, menjadikan dia tertekan, hidup dia tertekan sepanjang masa. Dan ramai juga orang tak mampu nak kontrol rasa cemas dia, menjadikan satu perkara tu tak berlaku lagi, lambat lagi nak berlaku, tapi dia dah risau, dia dah takut, hidup cemas dia sentiasa kan. Jadi untuk nak selesaikan masalah tu, saya nak kenalkan korang dengan satu buku yang bertajuk How to Stop Worrying and Start Living. Buku ni ditulis oleh Dale Carnegie dan dia dah terjual lebih daripada 15 juta naskah guys. Dan untuk korang yang tak nak baca bahasa Inggeris, jangan risau sebab ini adalah bahasa Melayu. Dalam chapter 1 buku ni diterangkan macam mana untuk kita hidup untuk hari ni saja. Jadi kita tak perlu risau tentang masa lalu, tak perlu risau tentang masa depan. Dan buku ni total ada 8 bab dan setiap bab tu agak panjang jugalah, tapi berbaloi untuk korang ubah hidup korang hari ni. Sampai bila korang nak hidup tertekan dan cemas. So guys, try check dekat beg kuning di bawah.